Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI, dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. Okay guys, Alhamdulillah kelang kabut sikit ni hari. Tak pernah saya check out pukul 11 pagi. Kelang kabut, dia buat je. Semua dah ada, pasport dah ada, duit dah ada, wallet dah ada, drone dah ada, phone dah ada, semua dah ada. Okay, so perjalanan nak ke Hotel Chiang Rai ni, Hop In Chiang Rai, yang biasa bukan di Clock Tower, 302 kilo daripada sini. So bila dah turun sampai ke bawah, dia akan jadi 200 kilo lebih kurang. So total perjalanan 5 jam 48 minit, tak termasuk saya berhenti-berhenti. So motor pun dah servis, hati pun dah lega, dah senang, selesai satu hal. Beg pun dah ringan. So kalau lepas ni perlukan servis, saya beli je minyak hitam. Kalau kata perlukan lah. Kalau kata saya rasa motor nak masuk gear dah mula rasa keras, selalunya masuk gear mula keras ni bila dah sampai ke area 4000 lah. Lagi awal tukar je, tak ada masalah. Okay, so saya nanti akan stop dekat signboard Mae Hong Son, bergambar dan juga fly drone. Saya cuba and then mungkin nak makan dekat bawah. Ada satu kedai yang saya dah aim lama dah, asyik lalu tutup je, harap dia buka. And itu je lah bagi saya. Kalau lain kali saya nak tidur dekat Pai ni, kalau kata datang daripada Chiang Mai, satu malam dah cukup. Nanti pagi-pagi dah gerak, kan. Kalau kata datang macam biasa, malam-malam baru sampai, memang kena tidur 2 malam lah. Pasal bila malam dah sampai tu, sampai-sampai dah penat. Keluar lagi makan pukul 9 dah ngantuk sangat, dah penat lah. Apa pun tak explore. Esok pagi dah gerak, so tak tahu apa. Yang tahu naik market je. Lain tak tahu. So mungkin lain kali macam tu lah. Lain kali programnya esok pagi tu naik atas tu, duk tengok view. Dia kalau kata cantik tu dapat tidur Chiang Mai. Tapi macam mana nak tidur Chiang Mai? Dia kat situ persoalan dia. Orang kalau dah biasa nak naik, mesti nak pergi Thousand Corner kan. Daripada Thousand Corner tu macam mana ni? Dia nak kena plan betul-betul lah. Kalau boleh sampai sini pagi, 1 malam dah cukup. Kalau sampai sini malam, kena 2 malam. Macam tu. Ataupun tak nak 2 malam, check out lewat, pergi pusing-pusing dulu, petang baru pergi Chiang Mai, tidur Chiang Mai contohnya lah kan. Pasal takut 2 malam nanti dah bosan kat sini. Dia malam pertama tu dah tengok dah ada apa, nanti 2 malam lagi apa nak buat ni. Contohnya lah kan. Mungkin boleh check out lambat, pukul 12 baru check out kan. Lepas tu pergi jalan-jalan ke apa ke. Tengok macam mana lah plan. Alright, let's go. Okay guys, so kita nak melepasi Jambatan Memorial. Jambatan Memorial dekat Pai ni untuk orang yang minat sejarah boleh lah ke sini. Macam untuk saya ni dah berkali-kali bergambar apa semua, memang tidak kita lalu lah. Tapi kalau kata dekat situ ada nak beli baju ke apa ke, ada jual. Kalau kata lah terlepas Pai, tiba dekat sini ada berkenan pula ke kan, dan boleh lah. Okey, sebelah kiri kita ni adalah memorial, tak tahulah
Saya tak pernah beritahu pun pasal apa jabatan ni, tapi kena baca lah kat tepi tu. Dulu pakai jabatan di satu yang jabatan lah. Mungkin lah ramai yang mati nak kena buat ke apa ke, saya tak tahu. Tapi ini lah jabatannya. Jabatan memorial orang main gambar. Mungkin dulu jabatan lama dulu lah. So dekat sini semua ada jual baju-baju. Siapa minat nak beli, boleh singgah beli lah. Nanti ke belah depan ni pula nanti ada signboard welcome to Pai. Dulu penuh dengan stiker, sekarang tak tahulah dah kosong ke ataupun masih lagi penuh stiker. Okay. Antara yang seram ride Mehonson Pai ni time hujan. Jangan datang lah musim hujan. Dia kalau ada landslide macam ni, kita pula baru lalu, tak tahu bila dah boleh settle. Nak patah balik jauh, nak ke depan tak boleh. Tapi selalunya excavator team memang cepat lah. Tapi ambil masa juga lah, 2-3 jam kan sidai kat situ. Selalunya waktu-waktu yang hujan lebat kat area sini, hujung bulan 8 sampai hujung bulan 10. Sini memang hujan non-stop. Tapi yang paling kritikal dia dalam bulan 10 lah. Memang, tapi view cantik lah, hijau je semua. Pasal apa, pokok-pokok semua hidup cantik kan. Tapi tu risiko macam ni lah ni semua. Kalau masih hujan ni, habis ni melek-lek ni. Belum cerita pokok tombang lagi, apa lagi kan. Daripada Chiang Mai ke Pai ke Mehonson pun sama je. Saya hari ni tak tahu lah, boleh fokus ni, ada masalah sikit. Masalah kerja dan payment. Banyak hal. Aduh. So saya relax kejap lah. Tenang. Susah nak vlog tengah stres. Dia idea tak datang. Dia banyak nak diam. Dia nak apa, dia nak berfikir dulu kan. Tengah bawa motor, macam-macam kerja masuk, pening. Kerja bersamaan dengan masalah. Okay lah, kita follow lah dulu konvoi ni. Saya pun tak ada mood nak buat laju-laju. Be in the video. You guys are in the video. Hello. Oh, Thailand. From Thailand lah. Hey, where you from? Huh? Where you from? I'm from the Bangkok. Bangkok. You? Me too. Oh, from Bangkok. Yes. Bangkok. Too jam. To them? Yeah. Yes. Too many cars. Huh? Too many cars, too many bike, you know, Yes, traffic jam. Really traffic jam. Yeah. But really fun. Very fun. What happened in Thailand stays in Thailand. Next time you come to the Thailand, really the safe country. We are the KD to the everyone. Yeah. We are support everyone. Thailand is good. Very calm. Okay, safe travels, yeah. Bye. Bye. Okay, take care, ride safe. Bye. Okay. Okay. I'll be right solo, right kental, meluncur tak kira waktu. Enjin mengaum di jalan, aku kejar mimpi laju. Demi beri yang terbaik untuk Anda, aku maju. Setiap hari turun padang, langgar angin, reda debu. Tak kira malam atau siang, roda terus berputar ligat. Dunia penuh cabaran, tapi aku tetap angkat. Aku ride kental, biar ribut. Mesra. Betul. Bagi Thailand ni, kadang-kadang kita nak gerak dia pun tanya macam-macam soalan kan. Tapi nice to meet you guys. Kalau boleh lepak, tapi tak boleh lepak dah, lembab sangat. Pukul 1 kat atas Pai lagi. So okay, misi untuk bergambar semua dah selesai. Misi untuk terbang saya punya R2D2 ni, saya tak tahu lah nak bagi dia nama apa.
Saya panggil dia Yang Padawan. Kan, sebab the force is strong. Aduh, masa dia panggil dia So okey lah, kita sambung kat bawah lah. Nak minum, nak apa, dia terus push sampai ke Chiang Rai lah. Saya nak balas-balas basis. Dekat situ, dalam banyak-banyak tempat dalam Thailand ni, dekat bawah signboard Mae Hong Son tu tak ada line. Tak tahulah kenapa. Semua tempat ada line. Kat bawah signboard Mae Hong Son tu tak ada line. So okey lah, let's go. Okay guys, so dari tadi tak ada line daripada signboard Mae Hong Son. Saya nak makan kat kedai halal ni ke tidak ni, yang tengah fikir. Pasal kedai ni dia jual mie dengan nasi kamuk je lah. Tak tahu lah nak makan sedikit tak. Ada satu kedai lagi tau, ada kedai lagi dia halal juga. Ada satu kedai lagi, bukan kedai ni je, satu kedai lagi dia pun halal juga. Maksudnya nak putih tu seperti situ makan nasi kamuk okey lah. Macam saya tak nak makan nasi kamuk kan. Dia ada apa makannya itu hari, dia tak nak lah. Saya sini line pun tak ada. Saya cari ni dulu tempat yang ada line, at least boleh buat kerja sikit. Tak ada line tau. Biasa Muhammad dalam Thailand ada line. Saya pun tak pernah terfikir pasal hal ni. Tak ada line kat sini tak pernah nak. Yelah, kita sibuk riding kan, mana ada nak kisah nak line ke tak line ke kan. So kena hati-hati lah. Kalau kata terjadi apa-apa pun susah juga. Internet je lah. Kalau line telefon ada okey. Macam saya masuk Thailand memang saya kena pakai line telefon yang boleh call luar, bukan call WhatsApp tau. Pasal saya nak call hotel lah, itulah inilah, emergency, nak call tu, nak call ni. Kalau tak, nanti susah nak call hotel, tak boleh. Dah kena pakai roaming kan. Kalau pakai roaming, habislah saya. Kerugian. So okey lah, kalau ada tempat stop menarik, nanti saya sambung balik lah. Saya tengok satu kedai makan lagi, bawah satu lagi ni. Okay guys, ini dia kafe hantu. Saya, jalan yang saya paling suka inilah dia. Lepas rumah hantu tu, sampailah ke Chiang Mai. Corner dia macam ni lah, besar-besar. Kalau bawa superbike pun saya bawa tracer, saya hentak 200 kat sini. Tapi waktu tu pagi lah kereta tadi. Dia 4 lane besar macam ni lah. Susah lah nak overshoot. Tapi memang saya suka lah kat sini. Wah, gambar. So dah sampai ke simpang Chiang Dao Chiang Mai. Okey, jalan ni terus boleh pergi Chiang Rai, kiri boleh pergi Chiang Rai, kanan boleh pergi Chiang Rai. Ikutlah mana nak pergi pun. Saya dah cuba semua jalan dah. Tapi yang paling cepat kalau ikut kiraan ke kanan. Tetapi kena ambil hitung juga trafik, kawasan trafik macam mana lah, jam ke, traffic light ke kan. Tapi dari segi kilometer memang ke kanan ni lebih dekat, pasal dia terus keluar highway. Cuma nak keluar highway tu yang rezeki masing-masing lah.
lagi mahal. 32.60 sen. Boleh tahan makin ke utara ni minyak mahal. Ingin sekali aku bicara, walau hanya sekali saja, melepaskan rahasia rasa yang lama terkurung di dada. Bibir membeku tanpa suara, tubuh pun rapuh tak berdaya. Namun di balik diam yang panjang, ada cinta yang tetap menyala. Dan aku temui kekuatan itu darimu. Dan nyatanya cinta menjadi cahaya di gelap jiwa. Dan nyatanya cinta memelukku tanpa syarat, tanpa ragu. Dan nyatanya cinta membangunkan aku dari runtuhku. Dan nyatanya cinta kaulah nafas hidupku. Kau hadir bagai fajar pagi, menghangatkan sisa dinginku, menjaga resah, menutup luka, menyirami hatiku yang kering. Okay guys, so dah nak sampai ke hot spring. Saya berhenti kejap ambil gambar tu, cabut lah. Hot spring ni dia air apa? Air panas tu kan? Air panas ada kat depan ni nanti. Okay guys, so sampai ke hot spring yang saya beritahu tu lah. Dekat sini bau sulfur dia kuat. Dekat sini bau sulfur dia kuat dia, hot spring dia. Kuat betul bau sulfur dia. Orang kata kena kepala, rambut boleh gugur. Tengok. Okay, so singgah kejap gitu je lah. Nak ambil gambar, tak ada mood. Kita pergi sebelah ni, ambil gambar ni. Dah sampai ke Cambodia. Dah sampai Cambodia lah. Alright, let's go. Berlumba pula dengan helak belakang ni. Aduh, so potong tak nak potong. Aduh nak cari gaduh. Ada setengah kereta ni dia kadang-kadang dia memang tak suka motor tau. Itu yang bagi saya masalah mental lah. Kan, kita tak kacau dia pun, tapi dia macam skizofrenia tu. Dia kata kita pula kacau dia kan. Padahal kita tak ada kena-mengena dengan dia pun. Kan, tiba-tiba dia rasa tak puas hati dengan kita kan. So benda macam ni kena abaikan lah. Anggap dia gila lah. Jangan duk layan lah. Pasal ada memang pemandu macam tu, dia bercakap dengan diri sendiri. Orang tu tak kacau dia pun, tapi dia kata orang tu kacau dia. Macam tu lah. Pula elak dia. Tak pun saya skizo tu kan. Padahal dia buat biasa je. Saya ingat dia kejar saya kan. Dia ni kejar saya lah. Kenapa dia kejar saya? Inilah masalahnya bila ride seseorang kan. Bila aku slow down lah, dia tak nak potong lah. Aduh, hai. Takut nanti kalau macam cerita lawak kan, kita slow down, nak sudah potong, dia pula, alamak, mana apa slow down ni, aku tak nak potong dia lah. Pas sudah. Aduh, hai. Malam juga sampai ni. Woi. Lagi 38 km untuk sampai ke Chiang Rai. Saya tak ikut highway tau, saya ikut jalan dalam, Route 118. Route ni dia jimat kilometer banyak jugalah, tapi disebabkan tengah construction, dia bengong sikit lah. Jauh juga construction dia, dalam 30 kilo lebih plus. Dulu saya lalu sini malam,
Kalau anda tengok video saya tu. Lalu sini naik Tracer malam, naik Vosh malam. Saya yakin jalan ni tak ada apa. Cuma tu lah, dia step by step construction kan. Lampu memang tak ada lah. Okay lah, betul. Ni kalau dah siap besok ni berdesuk ni. Mungkin next year baru siap. Boleh repeat. Okay guys, dah masuk highway Route 1 dah. Oh, lega lah. Penat lah. Tangan nak melecet dah. Saya ni glove ni, kalau ikutkan, kalau kilometer lah glove saya ni 5 tau. Dah lebih daripada 200,000 kilometer dah saya pakai. Saya kalau glove dan kasut, saya kira kilometer. Pasal kasut memang saya pakai waktu riding je. Takkan saya bawa kasut ni saya pakai pergi mall kan. So macam glove saya ni dah jauh dah berjalan ni. Jauh sangat lah. Masih lagi okey. Cuma dia dah season lah. Memang sejak saya beli glove ni, saya takkan beli glove kain lagi dah. Saya akan beli glove leather saja. Satu, pakai phone pun dia tak ada masalah. Pasal dia kulit. Tak ada masalah lah, dia kulit. So, ni semenjak dulu saya tak tahu hari tak makan. Makan dari apa? Makan chicken dish je. Aduh, dah macam kat Laos pula rasa. Penat. Allahu Akbar. Lagi mahal dekat sini. Dari setiap negeri lain harga. Dekat sini 32.68. Murah. Murah daripada dekat Pai lah. Kat Pai dah 33. Dekat di paling murah saya dapat 31.9 saja. Okey, mana aku je? Berapa liter? 4.5. Dah jalan beratus kilo lah ni. Dia dah mula jimat lah sekarang. Tak tahu bagaimana mula agaknya. Pasal exhaust dia macam kecil tau. Atau cara saya bawa dah berbeza, atau load berat ke, tak tahulah. Pasal kadang-kadang dia dapat lebih, kadang dia dapat kurang. Mungkin faktor saya bawa kot ada masa full throttle, atau dia tak boleh full throttle motor ni. Dia sama macam Vosh. Vosh pun tak boleh full throttle. Dia jadi parak gila minyak dia. Tapi itulah, throttle by cable, bukan by wire. Kalau by wire tu boleh percaya tak. Lagi 20 km je nak sampai hotel. Jadi apa yang saya nak buat, saya nak makan ke nak terus pergi hotel lah. Kemungkinan besar saya terus pergi hotel lah. Ni bawa masa kat sini, bagi ngelap. Baik saya sampai hotel dulu, lepas tu baru cek makan. Aku salah hotel ke? Aduh, salah hotel ke yang aku jalan ni? Dia dekat Chiang Rai ni dia ada dua hotel. Satu hotel Hopin lah, satu lagi Hopin di Clock Tower. Dia betul-betul dekat Clock Tower. Tapi saya rasa jalan ni macam nak pergi Clock Tower. Aduh, aku salah setting ke dekat GPS ni? Lama lah nak cara ni. Pasal kalau Clock Tower dengan yang biasa tu 5-6 kilo kah? Ya. Tak apa, kita tengok macam mana dulu. Sampai ambil kunci, kita keluar balik cek makan. Malam ni harus edit
Malam ni harus edit, malam ni harus susun barang. Kau pula jalan? Aku langgar lampu merah ke apa? Betul. Hop in. Dia tersorok Hop in. Sampai. Wah, geng Hali pun ada. Malaysia merah, Thai lawa motor. Sampai. Okey. So dah dapat dah bilik apa semua. Saya nak pikam pun ada. Dia kalau nak pergi makan kat Chiang Rai ni, kat kedai Muslim, ada dua kedai yang buka lagi lah malam-malam. Yang saya tahulah. Tapi nasi campur lah, saya macam tak berapa sangat nak bernasi campur. So ingat nak pergi cari 7-Eleven, and then tu lah, patah balik hotel, and edit video. Itu yang masalahnya. Kalau kata saya ni tak payah edit video, saya boleh pusing-pusing explore kan. Tapi kalau saya tak edit video, kalau saya tak kalau saya keluar, saya tak edit video. Kalau saya tak edit video, dia jadi bertangguh tau, kalau tanpa sebab. Wiang in. Tu yang kalau keluar dengan kawan-kawan, saya akan edit dulu siap-siap, lepas tu saya keluar. Selalunya macam tu lah. Maknanya saya masuk bilik dulu, saya edit video, saya settle, transfer file. Setidak-tidaknya transfer file dulu, baru saya keluar. Pasal diorang pun selalu tak larat, pukul 10 nak tidur lah. Pasal esok pagi 4.30 lah kena bangun kan. Tapi kalau kata saya macam terus lepak, lepas tu balik bilik pukul 10, 11, baru nak transfer file. File tak habis transfer lagi, dah tidur lah. File tak transfer lagi, dah tidur. Okey. Apa-apa nanti saya sambung balik. Mamat ni nak kena apa ni? Let brother, what are the pressure lu brother? Ni apa? Walking street. Oh, naik bazar kat sini je. Saya memang tak pergi lah. Pasal kalau kata ada makanan halal pun belum tentu saya beli. Saya orang risau nak makan-makan ni, street vendor ni, kecuali kalau benda tu macam nak cuba-cuba tu lagi lah nak riding kan. Saya dah kena dah sakit perut. Saya malas tu, susah. Alright, saya mana saya level ni. Okay guys, so tinggal nak kemas-kemas sikit untuk esok lah. Dah beli dah apa makanan, beli burger, malah nak pergi jauh-jauh lah. Dia jadi macam buang masa. Orang dekat Thailand kan tak mangga motor tau. Saya mangga. Sayang oi. Orang nak ejek-ejek lah. Ramai kawan-kawan saya ejek saya mangga motor. Tak apalah, kita ikhtiar kan. Okay. Esok pagi, tak adalah pagi sangat. Alright, so sampai di sini saja malam ni. Hoping saya nak edit video banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI, dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box.